berlaku aksiden di mana defendant ini telah melanggar seorang budak yang berumur 2 tahun lebih dan telah menyebabkan kecederaan yang serius secara fizikal dan juga mental kepada budak ini. Baru-baru ni kita tengok ada banyak kes yang orang bawa kereta laju dalam kawasan perumahan. Boleh tak bagi nasihat sikit kat diorang ni? Saya akan ulas berkaitan dengan satu kes ni yang dikenali sebagai Wong Lee Fats against Haidawati 1994 2 MLJ 497. Berlaku aksiden di mana defendant ini telah melanggar seorang budak yang berumur 2 tahun lebih dan telah menyebabkan kecederaan yang serius secara fizikal dan juga mental kepada budak ini. 3 prinsip utama mahkamah telah gariskan. Yang pertama, seorang pemandu itu apabila melalui kawasan perumahan, dia perlu exercise cautious secara berhati-hati dan boleh expect apa yang boleh dilakukan sekiranya emergency berlaku. Sekiranya kereta yang dibawa itu adalah kereta bukan atas nama pemandu, maksudnya owner juga boleh disaman. Alasan yang digunakan defendant bahawa kanak-kanak tersebut atau mangsa menyumbang kepada kecuaian. Walau bagaimanapun, mahkamah mendapati bahawa kerana plaintiff adalah kanak-kanak yang berumur 2 tahun lebih pada masa tersebut, maka tiada kewajipan yang perlu dilakukan oleh plaintiff pada masa tersebut kerana beliau adalah kanak-kanak. Jadi di dalam kes ini, mahkamah telah membenarkan tuntutan plaintiff sebanyak RM190,000 bersama juga dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila like, follow, komen dan share dan beritahu kami apakah topik yang anda ingin kami kupas dalam video seterusnya.